Penerbit David Teo menyorot perhatian netizen selepas berkongsi foto bersama pelakon Ugasha Sendros dan Alif Aziz. Menerusi perkongsian di Instagram, David memberi bayangan di mana kedua-dua pelakon itu bakal menjadi terajuk utama dalam drama terbaru terbitan syarikatnya. Hero-heroin lah yang manis itu madu, yang pahit itu racun. Eksklusif di IKI. Drama Madu atau Racun, tulisnya. Perkongsian itu pantas mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Menjengah ke ruangan komen pula, rata-rata pengguna media sosial meluahkan rasa terkejut dengan gandingan yang dicadangkannya itu. Malah tidak kurang juga yang secara terbuka menyatakan pendirian mereka untuk tidak menonton drama berkenaan sekiranya ia benar-benar direalisasikan.